Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Rindu Sunnah Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat. Terima kasih kerana singgah di channel ini. Dalam setiap perkongsian, kita sama-sama cuba menambah ilmu dan kefahaman dalam agama, insya-Allah. Hari ini kita akan bincangkan satu isu, yaitu kelebihan bersedekah. Jadi mari kita teliti bersama dengan penjelasan yang ringkas dan mudah difahami. Jangan lupa untuk tonton sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Dr. Waalaikumsalam. Sedekah ikut sunnah harus disembunyikan atau elok didedahkan pada orang? Asalnya, sedekah ini elok untuk disembunyikan. Kerana amalan-amalan sunat ni, kalau boleh ia membawa kepada riak, maka dalam keadaan itu kita sembunyikan dia lebih bagus. Ya. Tetapi kalaulah kata ada kepentingan tertentu, kalau ada kepentingan tertentu, contohnya macam kita nak buat galakkan kepada orang, maka kita boleh tunjukkan, tapi kita kena jaga hatilah supaya tidak riak, supaya tidak ujub. Tapi niat kita sekadar nak galakkan orang. Contohnya macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, in tubdus sadaqat fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, kalaulah kamu menunjukkan sedekah kamu. Kalau kamu menunjukkan sedekah kamu, itu baik, kata Allah. Itu baik. Tetapi kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fuqara, itu lebih baik untuk kamu. Jadi maksudnya, ya, kalau niat kita untuk menjadikan orang lain bermotivasi untuk ikut kita, maka tak ada masalah untuk kita tunjukkan. Tapi dengan syarat, jangan ada perasaan riak, jangan ada perasaan ujub. Kalau katakan tak ada kepentingan itu, sembunyikan lebih baik. Okey. Kelebihan sedekah harta pada jalan Allah, seperti bina masjid atau beri kebenaran jalannya dibuat jalan. Allah Rabbi. Awal-awal dalam Quran, Allah sebut dalam mukadimah surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Setengah daripada harta yang kami beri kepada manusia, mereka sedekahkan. Nampak lagi? Tu. Allah puji awal lagi. Harta kita kan Allah beri 4,000 sebulan. Ada orang 2,000 sebulan. Nak, dalam 2,000 sebulan, 200 sedekah. Ni termasuk ni. Ni sifat orang mukmin. Mereka beriman dengan yang gaib, solat, beriman dengan yang gaib, percaya pada Allah, solat, beriman pada yang gaib, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebahagian daripada harta yang kami beri kepada mereka, sedekah. Mana yunfik itu mana infak, keluarkan, belanjakan atas nama sedekah, atas nama derma surat, derma masjid, derma pondok, kuandamu. Okey? Dah benda. Apa kelebihan dia? Gini, kalau kita ada rumah dua hotel rumah, sini kita buat jadi pondok, madrasah, sini kita duduk untuk kita lah, anak bini kita, maka di sisi kita hak ni je rumah kita. Faham? Hak ni tak jadi rumah kita dah, jadi surau madrasah dah. Tapi di sisi Allah, hak jadi madrasah tu rumah kita. Harta kita sampai akhirat. Hak kita duduk bukan. Kita beli baju 2 lah. Setengah warna hijau, setengah warna biru. Hak hijau tu kita sedekah. Hak biru kita pakai kita, brand sama je. Di sisi Allah, hak musdekah tu baju kita. Hak kita pakai tak. Ini yang Nabi kata, ma akaltum faqat abnaitum. Wa ma labistum faqat afnaitum. Apa yang kamu makan, kamu sudah rosakkan menjadi tahi. Jadi tahi tu. Tak jadi hartamu. Apa yang kamu pakai itu sudah menjadi kain buruk nanti. Tapi wa ma sadaqtum faqat abqaitum. Apa yang kamu beri ke orang, itu yang menjadi hartamu yang kekal. Faham lagi? Sedekah. Sekalipun kita wis makan ke orang, sesuap nasi.
Tuan kata buat masjid, suap nasi. Seorang laki-laki tanya, ya Rasulullah, ayul amal fil islami khair, mana satu amalan dalam Islam itu baik? Nabi jawab, tut'imut ta'am, muri orang makan. Tak kira malam sepu ke, nikah ke, saja belanja kawan pagi-pagi ke, malam ajak kawan pergi makan steak ke, kita belanja. Sedekah, faham lagi? Sedekah. Mu sedekah anak beranak ke, kawan-kawan ke, tak kira siapa-siapa. Kawan betul ke, kawan Facebook tak ada beli. Sedekah. Itu amalan terbaik dalam Islam. Dan dalam hadis yang lain, kalau kita beri sedekah ke orang, hanyalah sesuap dia makan. Kita belanja dia nasi, cek ingat, si lemak satu buku satu dia makan, suap loh, suap Nabi sebut luqmatan, Allah akan simpan pahalanya sampai jadi besar gunung Uhud di akhirat untuk satu suap. Kalau 10 suap, 10 gunung Uhud. Kerana kaya tak orang yang sedekah. Kalau buat masjid, Nabi kata siapa yang bina masjid walaupun sebesar burung pati, sebesar sarang burung pati, sarang burung besar ni je, bukan kata Tok Imam telah Tok Imam tak muat lagi dah muat nak masuk, tapi Nabi buat sindiran kecil gitu pun besar sarang burung masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina baginya sebuah istana di dalam syurga. Nampak? Mau ni gaji ke istana ni? Ada taukid. Gaji masuk. Hush. Tapak kat dekat polis tu bola lekat badah. Wagi bala polis Cinering. Kata orang gila. Bang, dah benar masuk. Nah, padahal hina je. Istana dunia hina. Istana yang mulia, istana dalam syurga. Bang, istana dalam dunia mahal lagu mana pun sama dengan rumah pak mak, pak muk ni. Sebab apa? Rumah pak muk ada jambang tak? Jambang tempat bom mah ke bom tahi? Dan istana ada jambang. Sering rumah pak mak. Istana dalam syurga tak ada jambang. Faham? Tak ada najis. Sebab orang dalam syurga tak berak, tak kecing, tak ketuk, tak haid, tak nifah, tak ada tai hidung, tai telinga. Faham tak? Tidak berdaki. Bini kita dalam keluarga lagi azwajun mutahharah. Perempuan-perempuan yang Allah sucikan, tak ada tarik mata, tak ada ketuk, tak ada tarik air, tak ada kotor-kotor, tak ada busuk, tak ada. Itu mutahharah yang disucikan. Bini kita kalau bekah ni tak kedarah, pagi petang tak kedarah. Faham? Ketuk macam tarik kucing baru. Faham? Muka comel, puik. Tu lelaki tak mutun mau. Faham? Nah. Antara benda dalam hidup ni yang disuruh supaya kita diberkati hidup kita, selain daripada belajar ekonomi, pergi berniaga, okey, disuruh kita bersedekah. Kadang-kadang dalam hidup manusia berlaku peristiwa-peristiwa yang kita pelik pada satu orang. Kurniaan Tuhan dalam hidup dia. Kita pun heran, mungkin Tuhan mustajab doa dia. Mungkin banyak sebab dia baik dengan ibu bapa dia. Tapi salah satu keajaiban dalam hidup, tuan-tuan, disebabkan kita bersedekah. Sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi sebut, dawu mardakum bisadaqah, ubat orang sakit kamu dengan sedekah. Orang sakit tu, dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi kata ubat dengan sedekah. Abdullah ibn Mubarak bila dia sebut hadis ni, dia cerita, dia kata ada satu orang, dia ditimpa satu penyakit di lutut dia, bernanah 7 tahun dia berubat merata. Abdullah bin Mubarak ni salaf, macam-macam tabib cadang ubat, tak sembuh. Satu hari dia jumpa satu orang,
alim, nasihatkan dia. Dia kata, kamu pergi cari di mana tempat yang mana orang memerlukan air. Kamu belanja duit, korek telaga tu, supaya telaga tu mengeluarkan air dan manusia dapat minum air. Mudah-mudahan telaga tu keluar air, luka kau nanah, luka yang sentiasa keluar ni, yang ni Tuhan tutup. Lalu dia pun pergi dan buat, dan sembuh sakit dia. Sembuh sakit dia. Sebab tu sebahagian macam-macam cara nak berubat ni, bukan sedekah saja. Nabi pun cari ubat. Tapi kadang-kadang ada penyakit yang kita cari tak sembuh dah semua. Ubat dah kita letak, doktor dah kita pergi, dia tak mau. Salah satu cara ikhtiarnya ialah dengan bersedekah. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang yang sakit, yang kita tengok tak sembuh sakitnya, dia bersedekah. Ini sabit di dalam hadis Nabi SAW. Bahkan sedekah ajaib. Hatta orang bagi kapek ni ke, bagi bina masjid ke, kita boleh bersedekah untuk orang yang telah mati pun. Sebab itu bila sahabat Sa'ad tanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dia kata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, fahal laha ajrun law tasaddaqtu anha. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal. Aku rasa kalau dia boleh bercakap, dia akan bersedekah. Adakah ibu aku mendapat pahala jika aku bersedekah untuk ibuku? Nabi kata, na'am, tasaddaq anha. Ya, Nabi kata, sedekah untuknya. Sebab itu kita kalau ada ibu bapa, mak ayah kita yang telah meninggal, kita sedekah untuknya. RM5, RM6, RM10, tak semesti besar. Apa yang ikhlas satu orang bagi. Allah ni, agama ni, sebab itu tuan-tuan, ulama salaf dia kata, kalau sekiranya di akhirat besok diberi dua pilihan, ibu kita ke mengadili kita atau Allah yang mengadili kita, aku pilih Allah mengadili kita. Sebab Allah akan maha adil dan maha mengetahui jauh daripada ibu kita. Tak ada satu kebaikan yang manusia buat untuk orang lain melainkan Allah bagi untuk dia. 2 hari lepas saya cakap di Penang, di IQ, tempat sekolah saya. Quran kata, fatafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Tolong bagi ruang sikit dalam majlis. Allah kata, orang nak masuk tak muat, tafassahu, tawassa'u maksudnya luas. Quran suruh. Allah kata apa? Yafsahillahu lakum. Allah lapangkan untuk kamu. Kita semayang Jumaat penuh, orang tak boleh masuk. Mai satu orang nak mari masuk dalam masjid, tak ada peluang. Kita genjak sikit, bagi dia boleh duduk. Allah kata, yafsahillahu lakum. Allah lapangkan kamu. Tiba-tiba satu orang heran tengok rezeki dia dapat, tak sangka-sangka. Kadang-kadang peluang yang dia dapat nampak macam tak boleh dapat. Rupanya Allah balas dia kerana tolong bagi ruang kat orang. Dalam majlis, dalam ruang yang orang lain tak ada peluang, sedangkan dia memerlukan. Kawan yang kita bagi pun mungkin lupa, tak kenal kita. Kita pun mungkin tak ingat dah kejadian itu. Tetapi Allah tidak pernah lupa bagi setiap kebaikan yang kita buat. Sebab itu
Nabi SAW apabila dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apabila Nabi SAW rumah Nabi sembelih kambing, bagi-bagi, Nabi SAW tanya Aisyah, ma baqiya minha, wahai Aisyah, ada lagi ke kambing tak kita sembelih? Aisyah kata, ma baqiya minha illa katifuha. Aisyah kata tak tinggal ada bahagian bau sikit ni ada lah, bahu kambing tu ada lah sikit, ketih dia lah ada lah. Nabi SAW kata pakai Aisyah. Aisyah kata tak habis dah, tinggal sepotong lah. Nabi kata baqiya kulluha illa katifuha. Nabi kata semuanya masih kekal kecuali bau dia yang tak ada. Masuk yang kita makan habis, yang kita bagi kekal. Daripada hayat kita tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan berumur banyak, sebahagian masih muda lagi. Berapa banyak insan yang kita tolong ataupun kita tengok tepi jalan, kita bagi duit kat dia, kita kesian. Kita pun mungkin tak ingat nama dia, kita pun mungkin tak ingat rupa dia. Tapi apa yang kita beri kepada dia kekal jika ikhlas. Apa yang kita simpan, yang kita yang ni lah aku tinggal bekas sikit untuk apa? Yang ni Nabi kita yang ni tak tinggal. Dan saya nak sebut hal ni kepada kita semua supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di dalam sesiapa yang bersedekah ni. Dan dengan sedekah ni mudah-mudahan Allah taala bagi kebaikan kepada kita semua. Tuan-tuan, orang ni dia dengar hadis Nabi, tapi tak semua orang dia betul-betul masuk kepercayaan itu di dalam dadanya. Iaitu jika kita bersedekah, tak kira lah kadar banyak mana pun, Allah tambahkan rezeki kita. Sebahagian orang dia tak dapat faham hal itu kerana dia tidak hidup di alam itu. Nabi SAW kita tahu, setiap Nabi beritahu setiap hari malakan yanzilan, dua malaikat yang turun, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah bagi kepada orang yang belanja ganti. Tak semua orang dia dapat percaya benda ni. Tapi setiap tuan-tuan yang sentiasa bersedekah, tuan-tuan akan tahu macam mana Tuhan ganti harta tuan-tuan. Saya percaya ada ni ramai lah yang bersedekah dan seumpamanya. Allah ganti harta kita, Allah luaskan dan lapangkan dada kita. Sebab itu mudah-mudahan terima kasih banyak pada yang bersedekah. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah. Tak ada satu orang manusia pun yang pernah Allah bagi hidup atas dunia, melainkan di hari akhirat esok dia akan bercakap dengan Allah depan-depan. Semua kita ni akan dapat peluang ni. Peluang apa? Peluang bercakap dengan Allah depan-depan. Allahu akbar. Tak tahu nak abang. Nabi Muhammad SAW pun cukup dah tuan-tuan. Kita punya teringin nak tengok ni, yang kata Nabi Muhammad ni lagu mana dia ni. Teringin tuan-tuan. Kita duduk baca sirah Nabi, kita duduk baca kisah para sahabat, kita duduk tengok sahabat ni sampai sanggup cagar nyawa untuk Nabi. Macam mana Nabi ni?
Sampai sahabat sanggup hilang nyawa untuk pertahan Nabi. Macam mana hebat Nabi ni, rupa parah Nabi ni lagu mana, akhlak dia macam mana, yang orang boleh jadi sampai macam tu, sanggup berkorban untuk dia ni. Macam mana Nabi ni punya teringin, tuan-tuan. Ini kan pula Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Ni semua alam ni dia punya. Tiba-tiba Nabi SAW habaq kat kita, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah. Tiap-tiap seorang daripada manusia ni, semua orang akan dapat peluang bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman. Dan waktu itu tidak ada middleman, tidak ada orang tengah, tidak ada orang yang nak translate cakap kita, tidak ada siapa nak translate apa yang Allah kata kat kita, tidak ada penterjemah. Kita cakap, Allah cakap tu kira tidak perlu kepada middleman, tak perlu kepada orang tengah. Punya hebatnya hari itu. Hari itu semua kita akan sampai. Summa yanzur, Nabi kata, tapi jaga, hampa mau ingat, pada hari itu hampa tengok, fala yara syai'an qaddamah summa yanzuru baina yadayhi fatastaqbiluhu an-nar. Nabi kata pada hari itu ada manusia, bila dah duduk dah, dia duduk tunggu ni segala amal kebajikan pahala apa yang dia dah buat masa hidup ni, tak ada apa. Di hari akhirat esok, manusia dah duduk di situ, manusia mengharapkan segala pahala yang dia buat atas dunia. Tiba-tiba apa jadi? Nabi kata, fala yara syai'an qaddamah. Tengok-tengok tak ada apa pahala kat dia. Allah bagi aku hidup 50 tahun, Allah bagi aku hidup 60 tahun, Allah bagi aku hidup 70 tahun. Pergi sana tak ada apa. Pasal apa? Pasal amalan hak dia buat rosak. Bukan tak buat amalan, tapi rosak. Amalan itu diselaputi, diselubungi, bercampur dengan syirik, dengan riak, dengan ujub, dengan sum'ah, dengan segala-gala macam, dengan Allahu Akbar. Bila tengok-tengok tak ada pahala kat dia. Summa yanzuru baina yadayhi. Dia tengok-tengok depan dia, depan muka dia, fatastaqbiluhun nar. Tengok-tengok api nak menyambak dia. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Faman istata'a minkum an yattaqiyan nar walau bi syiqqi tamrah. Nabi kata kalau siapa mampu, tepihlah api neraka tu, walaupun masa hidup atas dunia hang sedekah sebelah kurma saja. Bukan bagi kurma segantang, bukan bagi kurma secekak, bukan bagi kurma sebiji, sebelah kurma aja. Kalau hang susah sungguh di atas dunia dulu, ada kurma pun sebiji saja abang nak buka puasa, koyak sebiji itu bagi sebelah kat orang. Sedekahlah walaupun sebesar sebelah kurma. Nabi kata, kerana apa? Kerana sedekah itu boleh tepih api neraka daripada kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia besarnya yang kata pahala sedekah. Mula banyak terus, takut bagi-bagi tak ikhlas, habis-habislah. Bagi tak, mula dia sedikit, mula dengan RM1 sehari, insya-Allah lama-lama dia yakin, dia berani, sampai dia melihat Allah yang membayar wang itu. Tapi itu bukan tujuan sedekah. Ingat ni, saya siapa nak kena buat persiapan keuangan, sebab di sana ni tempat afdal untuk bersedekah. Spare. Berapa banyak tuan-tuan nak sedekah nanti waktu tuan-tuan nak pergi umrah? 1000 ustaz, bawa 1000 tu. Spare pecah siap-siap. Nak sedekah kat siapa ustaz? Di sana tuan-tuan akan tengok ramai orang mengharapkan kepada sedekah. Saya, passion saya lah. Orang minta, saya tak apa-apa nak berkenan bagi sangat. Tahu saya duduk bagi kat siapa? Ada yang duduk 4-5 orang, duduk di hujung-hujung bucu, yang mereka duduk berhimpun ramai-ramai. Yang mai, sebab bukan semua orang mai umrah macam kita. Ada orang yang mai umrah, mereka mai tu sekadar nak pergi umrah aja. Hotel pun tak ada, makan pun tak ada. Tidak tuan? Tu daripada negara-negara yang miskin-miskin, daripada Sudan, daripada
negara-negara yang jenis miskin-miskin macam tu. Mereka nanti main 4-5 orang duduk satu kelompok, duduk kat ujung tu, duduk makcik-makcik tua-tua, tuan-tuan duduk tengok pakcik-pakcik tua-tua duduk sandak-sandak dekat dinding tepi-tepi tu kan. Tuan-tuan pergi hulak, tak kerti cakap Arab buat lagu ni kat dah. Dah bagi dah? Nampak tu. Dia tahulah tu untuk makan mereka. Nanti mereka akan ambil, mereka akan seronok muka, mereka akan wajah, mereka akan bercahaya. Tuan-tuan bagi kat mereka. Setiap hari tuan-tuan ikhtiar bagi macam tu. Semua tuan-tuan sekalian. Sebab tu nak kena buat persiapan dan persediaan untuk kita sediakan sedikit keuangan untuk kita sedekah. Banyak-banyak kasi. Niat bawa tu untuk sedekah. Kisah ajib berlaku dekat kawan saya. Waktu dia duduk dalam keadaan ekonomi dia sangat tak stable, waktu tu nak kena bankruptcy pun macam-macam, dia dah pening kepala, duit tak ada. Dia ada lebih kurang 5,000 waktu tu kalau tak silap saya. Duit dalam poket dah tinggal 5,000 tu. Tawakal Allah, tak pernah pergi umrah, tak pernah pergi haji, telefon satu tempat tu, berapa package haji yang paling murah? Yang paling murah tak ada apa, beli tiket free and easy 4,000. Dia ambil 4,000 tu beli tiket yang free and easy, duduk hotel, 1,000 spare dalam poket. Dia pergi sana tuan-tuan, dia puasa. Ada banyak waktu dia puasa, yang selebih yang 1,000 ni tiap-tiap hari dia sedekah, 1,000 duduk dalam poket dia. Hari dia balik, dia tengok-tengok dalam poket dia, kekal RM1,000. Ni cerita barakah tuan-tuan sekalian. Kita tak tahu, tak kerti. Dia kata saya pun tak tahu main mana duit ni. Bila balik ke tuan-tuan Malaysia, subhanallah tuan-tuan, Allah bagi dekat dia rezeki yang melimpah ruah. Pasal apa? Pasal jaminan di antara benda yang Allah jamin pahala immediate, pahala segera ialah sedekah. Tuan-tuan bagi Allah balas balik. Tuan-tuan bagi Allah, tak tunggu di akhirat. Akhirat apatah lagi. Di dunia ni dah dapat dah. Start pada tu tuan-tuan, dia jadi orang yang paling banyak sedekah dan subhanallah hari tu cerita dia. Waktu saya buat ni madrasah saya yang mula-mula sekali ni, madrasah saya yang ni yang nombor 3 dah. Yang mula-mula saya buat dulu madrasah saya yang mula-mula sekali dekat Perlis. Tahun 2009 saya mula buat. Tahun 2011 saya buka sekolah, buka kelas. Waktu tu saya nak beli Al-Quran. Dia kata, saya pergi dekat dia, saya kata saya nak beli Al-Quran, nak bagi budak-budak dalam 30 biji untuk 30 orang. Dia kata, ustaz nak pakai dalam berapa? Dalam duit berapa? Saya kata mungkin duk kira-kira dalam 300 boleh ikut. Kalau bagi dalam 300 tu saya ejah-ejah lalu ke mana? Dia 300. Minta 300 kat dia, dia kata kerani Maisat tolong tulis cek kat ustaz 5,000. Minta 300 dapat 5,000. Kalau saya tahu saya minta 1,000. Tuan-tuan tahu apa jadi lepas tu? Selepas 2 minggu lepas tu tuan-tuan, dia ada satu projek yang dia dah tender. Bukan setakat tender, rejected, dah reject. Dia dah mesyuarat projek dia tu nilai dia 15 juta, dah rejected, dah tolak, dah tak mau bincang lah. Dia boleh panggil balik tuan-tuan, mesyuarat balik, owner balik dekat dia dengan nilai hampir 30,000 kalau tak silap saya. Double daripada apa yang dia minta. Kira apa? Sedekah. Allah balas immediate. Dia kata saya hampir tak tahu nak buat apa, saya duduk masjid 9 hari saya duduk itikaf di masjid. Saya tak tahu nak buat apa, macam mana Allah dah bagi rezeki kat saya macam ni. Tuan-tuan, tu cerita bagi dekat ni. Tuan-tuan boleh bayang kalau bagi dekat sana yang setiapnya digandakan 100,000 kali ganda. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Bandingan derma kamu infak ke jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. 100 kali 7 700. Pi pula dekat Mekah jadi berapa pula? Kali pula dengan 100,000 kali ganda. 1 kali 700 kali 100,000. Okey kau tengok. Ha? Apa? 70 juta? 70 Allah. 70 juta, subhanallah. Dia kata cantik ustaz, saya buat RM1. Cukup ah 70 juta, banyak dah tu. Subhanallah. Kalau macam tu bukan nak bagi RM1. Kalau macam tu sehari minimum mau RM10, sehari minimum mau RM100 baru betul. Kalau RM1 pun dah 70 juta, tuan-tuan boleh bayang kalau RM100 macam mana? Balik kira ada rumah tak sedut kira tak? Banyaklah kira dia. Subhanallah. Sebab tu spare siap-siap. Yang ketiga apa tadi? Keuangan. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita pada kali ini. Semoga penjelasan ini memberi manfaat, menambah ilmu, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sebarang pandangan atau soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita sama-sama bincangkan. Jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe, supaya lebih ramai sahabat kita dapat manfaat daripada perkongsian ini. Akhir kata, wallahu a'lam.
Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Kami akhiri dengan doa kepada Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Maksudnya, ya Allah, berikanlah kepada kami kefaqihan dalam agama dan ilmu dalam tafsir dan ta'wil Al-Quran. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbalan. Maksudnya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Riwayat Ahmad 2521, Ibnu Majah 925, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf 29265 dan Al-Baihaqi 1645. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.